Wah, best ni main. Alah, tapi sikit-sikit lah. Nak top 4 lagi lah. Oi, Syafiq! Syafiq! Oi, Syafiq! Kau dengar tak? Kenapa ni? Kredit ayah bulanan 500 saja untuk top up game. Salah. Inilah realiti kami sebagai ibu bapa. Kami risau. Dunia digital zaman sekarang merosot fikiran, budi pekerti dan akhlak. Sebab itulah kami memperkenalkan aplikasi Strict Parent untuk membina benteng anak anda untuk keselamatan dalam dunia digital sekarang. Assalamualaikum, kami dari SK Teluk Pasu ingin membentangkan hasil projek kami yang bertajuk Aplikasi Strict Parent. Moto Protect Today and Power Tomorrow. Inilah sisi gelap era digital anak anda. Nombor 1. Kebocoran wang dan gangguan. Pemindahan tanpa had kepada platform digital membawa risiko transaksi tanpa izin. In-app purchase yang bernilai ribuan ringgit dan notifikasi yang masuk dapat mengganggu fokus di sekolah ketika sesi pembelajaran. Yang kedua, ketagihan skrin melampau. Kajian saintis memberitahu bahawa purata masa skrin anak-anak mencecah 6 hingga 9 jam sehari. Tabiat buruk ini dapat menjejaskan kesihatan mata, rehat bermutu, fokus dalam kelas dan merenggangkan hubungan dengan ahli keluarga dan rakan. Screen time limiter berfungsi untuk menetapkan had masa skrin harian pada peranti anda, anak anda. Sebaik saja had masa tamat, peranti akan dikunci serta-merta. Ini digunakan untuk mendidik penggunaan peranti secara pintar. Penyekat aplikasi atau app blocker. Sekat aplikasi tidak sihat, permainan, video ketagihan atau media sosial mengikut tempoh yang ditetapkan. Kawalan kini sepenuhnya di bawah kawalan ibu bapa. Transaksi selamat dan fokus di kelas. Mod senyap sekolah berfungsi untuk mematikan notifikasi panggilan masuk serta akses internet mengikut jadual pembelajaran ketika anak bersekolah. Seterusnya, anti-payment system menyekat serta-merta bentuk pembelian dalam aplikasi in-app purchase atau transaksi kedai digital tanpa pengesahan biometrik daripada ibu bapa. Seterusnya, aplikasi kami boleh mengembalikan anak kepada aktiviti fizikal. Strict Parent terbukti berjaya dalam mengembalikan anak ke kehidupan aktiviti fizikal kanak-kanak. Melalui kawalan gadget yang tegas, kami menolak semua generasi muda ke lapangan hijau. Anak anda kembali aktif, membina kecergasan fizikal, melatih koordinasi motorik, membina kekuatan bersosial dengan rakan sebaya secara sihat serta mengelakkan risiko obesiti digital yang merisaukan. Adakah anda mempunyai sebarang soalan? Jom sertai komuniti kebubapaan sehat demi masa depan anak anda hari ini. Sekian, terima kasih dari kami SK Teluk Pasu. Moto Protect Today and Power Tomorrow.